tanda yang paling kuat bahawa itu ialah Imam Mahdi, kata Rasulullah, ialah apabila dia dibai'ah, maka ketika itu akan keluar satu kelompok tentera daripada Syam juga. Tapi yang ni tentera jahat. Tentera itu dipanggil oleh Rasulullah Jaish As-Sufyani. Mana tentera Sufyani? Wallahu a'lam. Para ulama banyak mengeluarkan pendapat. Tentera itu akan keluar daripada Syam. Fa idza kanu bi baida'a minal ard khusifat bi awwalihim wa akhirihim. Apabila mereka sampai di satu tempat tanah lapang, bahagian para ulama kata namanya Baida. Bila tentera ni dia dengar kata di Mekah Al-Mahdi dibai'ah, umat Islam sedang berkumpul di kota Mekah membai'ah Imam Mahdi, dengan lajunya makin ramai, terbentuk satu pasukan, keluarlah tentera ni, siap keluar dengan senjata dan tentera. Tanah itu terbuka, Mekah. Lalu tanah dan bumi Baida itu menelan ke semua sekali tentera-tentera As-Sufyani. Itu hadis sahih, dan kata para ulama itu adalah tanda yang paling kuat untuk kita menentukan yang dibai'ah itu adalah Al-Imam Muhammad ibn Abdullah Al-Mahdi. Hanya berbaki seorang atau dua sahaja daripada tentera itu. Baki itu pula berlari bagi tahu dekat penduduk Syam, dan satu lagi bagi tahu kepada penduduk di Makkah bahawasanya tentera mereka kesemuanya telah pun mati. Yang ditelan oleh bumi ketika itu termasuklah orang-orang yang tak ada kena mengenal dengan tentera tu. Kan Nabi pun kata yukhsafu bi awwalihim wa akhirihim thumma yub'atsuna ala niyyatihim. Ya wahai Aisyah, semua ditelan, dan nanti di padang mahsyar mereka akan dibangkitkan mengikut niat mereka. Ada yang tak ada kena mengenal, maka dia akan dibangkitkan dengan niat hanya lalu saja, nak tengok saja, ataupun yang berniaga di situ saja, di kawasan tu dia berniaga, tentera lalu telan sekali dengan dia sekali. Antara faedah yang dikeluarkan oleh ulama ialah jangan berada dekat dan mencampuri dengan orang-orang yang dilaknat oleh Allah Subhanahu wa taala dan orang-orang yang zalim.